Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrul mu'minin wa musabbitul mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma syarah lana sudurana wa yassir bi umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna ilma wa zidna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Allahumma syarah lana sudurana wa yassir bi umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna ilma wa zidna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang dah kasihi, yang diingati, yang bahagia Datuk Pengurusi Surau Darul Naim, yang dikasihi, yang diingati Tuan Imam yang bertugas pada malam ini, tidak lupa juga Tuan Bilal ya. Yang diingati, yang dikasihi ahli jantakuasa, para jamaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas segala limpah Allah telah kita sekali lagi pada malam ini bertemu bersua bersama-sama di majlis ilmu. Mudah-mudahan segi semarak ilmu yang kita akan bincangkan nanti dapat bermanfaat kepada kita insya-Allah. Untuk malam ini insya-Allah kita akan masuk kepada muka 62. Semula buku ni ada. Yang buku kat mana saya tak tahu. Buku Jadi sebelum ni kita diterangkan berkaitan dengan isti'azah atau disebut a'udzubillah minasyaitonir rajim. Di mana setiap rakaat tu kita disunatkan untuk membaca isti'azah ni sebelum kita membaca Fatihah. Andai kata kalau kita terlupa untuk membaca, kita bacalah di mana-mana pun boleh. Kerana tujuan untuk membaca isti'azah ni adalah untuk berlindung daripada gangguan syaitan yang direjam. Okey, barang siapa yang membaca isti'azah maka dia tak boleh dikuasai oleh iblis dan syaitan. Itu. Jadi itu antara perkara yang kita boleh buat untuk kita tidak diganggu ketika menunaikan solat, supaya solat kita lebih fokus kepada bacaan-bacaan yang kita lafazkan dalam solat, berkaitan juga dengan rukun-rukun yang lain termasuk rukun fi'li ya. Jadi kita disunatkan setiap rakaat itu daripada untuk menghadirkan menghadirkan makna begitu jauh untuk rasa khusyuk dalam solat ya. Seterusnya membaca surah Fatihah dengan menyempurnakan semua tasdidnya dan usahakan untuk membezakan antara huruf dad dengan huruf dha dalam bacaanmu ketika solat. Ini biasalah. Biasa kalau orang dah berumur sangat, orang yang dah tua, kadang-kadang dia bertukar antara sebutan dha dengan dad. Dad dengan dha ni, walau dha dengan walau dha. Idinaz zira idinat macam itulah. Jadi seboleh-bolehnya kita cubalah. Tapi kalaulah kita daripada muda memang kita amal begitu, insya-Allah lah bacaan kita tak berubah dah. Cuma kalau orang yang tak biasa, maksudnya daripada muda dia dah salah. Jadi dia terkeliru, terkehil dengan sebutan antara dha dengan dha tu. Atau tambah pada walau dha dengan walau dha berbeza. Walau dhalin begitu kelak orang Jawa. Orang Jawa macam tu aja juga Tapi walaupun orang Jawa pun kena belajar juga Saya pun yalah, kadang-kadang kita duduk belakang imam ni, kita nak temannya betul tak tegur imam tu. Walaupun kita ni ustaz tapi nak tegur tu susah juga kan. Tempat lain lah, bukan kat sini lah Jadi nak tegur imam tu, kalau imam buat salah dalam bacaan lah, kita nak tegur dia juga. Kadang-kadang lama sikit baru kita tegur. Nak ambil masa juga nak tegur imam ni. Tak mudah Okey. Sama juga
Saya perhatikan ada budaya bacaan kat sini, dia lebihkan running dipanggil. Running ya. Ataupun gunnah yang berlebihan. Terutama pada huruf yang tak pernah yang tak perlu dilebihkan gunnah. Sebab gunnah ni sempurna gunnah ni dua harakat. Yang hanya berlaku pada idgham al-gunnah dan juga baca ifak. Okey, kedua-dua bacaan ni dengunnya sempurna. Min qablim contohnya dua harakat. Ataupun idgham innahu may yasha contohnya kan. Dia sempurna. Tapi selain daripada itu hanya sekadar sifat asal. Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia berdengung belakang. Itu salah Walaupun tak batal salat tapi dari sisi hukumnya salah. Dipanggil berlebihan dalam gunnah. Jadi dua. Selalu orang silap satu berlebihan dalam takrir ra. Bismillahirrahmanirrahim itu salah. Yang sebenarnya ialah dia sekadar satu kali je. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kontrol lidah supaya tak terlebih getar lidah tu pada sebutan ra. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ada kita orang dengar tapi dengar sikit ataupun kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sifat ra yang melecong ke dalam ke tepi. Itu ra takrir ra dipanggil getar sikit di ujung lidah. Jangan berlebar macam panggil ayam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang orang tak faham. Okey, kedua berlebar dari segi mim atau nun. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Panjang. Dia sekadar bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang bila kita tutup hidung, dia sangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu je. Sebab walaupun dia baca izah dia tak nun ni dia nun dan mim dia sentiasa ada guna walaupun dalam sebutan mim tapi kada asal sifat dia. Macam ma tu kan sengah hidung mesti ada walaupun sebut berbaris sebab dia memang dah begitu selamanya ada guna sedikit. Itu sifat asal pada huruf mim dan nun Jadi kita kena jaga kat situlah. Kat situ Jadi ucaplah amin dan jangan menyambungnya terus dengan bacaanmu yang berikut. Ucaplah amin. Okey. Mana? Waladdallin. Bertijak. Amin. Jangan sambung terus. Jangan sambung terus. Ada gap sikit. Sama juga kalau kita nak baca surah selepas Fatihah tu. Dia sunat ambil masa sikit ambil masa sikit sunat dia. Mana ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, itu sikit main masa ataupun masa panjang sikit tak apa. Tunggu jap makmum baca. Supaya makmum baca separuh daripada Fatihah tu. Baru kita baca surah. Bismillah, kita menunggu, imam tu menunggu sehingga ada setengah tu sampai makmum habis baca juga. Dan ada setengahnya kita kalau tak biasa sangat kita boleh buat sampai separuh daripada makmum baca Fatihah. Okey, sampai makmum baca Fatihah. Dan Fatihah ni dia tak boleh terputus walau sekejap. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Itu nak baca apa kena ulang balik Fatihah tu. Dia kena berturut. Sekalipun di tengah ayat, di tengah surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Patut tak ingat apa benda. Contoh tak ingat. Jadi dia terputus. Jadi dia terputus, walau sekejap kena ulang balik daripada awal. Sebab Fatihah dia tak boleh terputus. Begitu. Boleh kita boleh terputus. Okey. Tapi jarang orang lupa Fatihah ni. Kalau lupa Fatihah ni, teruk sikit. Kalau tadi terlupa,
Tak ingat lepas tu apa. Tapi bila nak baca, kena ulang balik daripada awal. Kena baca bismillah balik daripada awal. Bismillah tu sebagai Fatihah. Ya? Jadi amin pula dia ada dua. Amin ada dua bacaan. Dalam kitab Hadab Hamlatul Quran, Imam Nawawi ada sebut di hujung kitab dia. Dia sebut amin dia ada dua bacaan. Sebab ada part pertama, dua kedua. Amin ataupun amin 2 4. 4 2 2 4. Bergantung pada imam lah. Kalau imam part 2 lah kita ikut. Kalau imam tapi tak menyalih imam tak apa. Cuma tak sunnah menyalih imam Okey. Jadi dia kadang macam tu. Amin ataupun amin. Ada kat bacaan yang dipanggil bacaan syaz. Dia baca 6 rakaat. Amin. Ada juga itu. Tapi yang sahihnya, yang asalnya 2 jenis bacaan tadi. Sebenarnya yang sebut oleh Imam Nawawi. Ya. Okey. Walau dha tu dha 6 rakaat. Kena ingat. 6 rakaat. Kalau kurang, jadi kurang pahala. Kalau kurang lagi, sampai kurang 2 rakaat, jadi batal solat. Sebab dia dah mengubah makna. Okey. Nyaringkan bacaan Al-Quran dalam solat subuh, maghrib, isyak. Dipanggil solat dia ada satu jenis. Panggilan je. Satu solat sirriyah. Okey. Solat sirriyah, solat yang perlahan tu lah. Solat zuhur, asar kan. Itu solat. Yang nyaring, solat subuh, solat maghrib dan isyak. Masuk kuih adalah 2 rakaat yang awal. Kecuali ketika kamu menjadi makmum. Nyaringkan juga ucapan kalimah amin. Jadi makmum kan kita ramai-ramai. Imam kata amin, kita sebut amin. Amin. Okey. Boleh Lepas tu imam boleh tunggu baca makmum. Baca makmum ni. Sunat tunggu. Sama ada separuh imam makmum baca ataupun habis pun tak apa, boleh. Jadi kalau imam buat macam tu, kita tahulah. Benda ni kan ada ilmu juga. Nanti kan kita persoalan imam. Sebab apa imam senyap selak lekat tulang begitu. Atau imam dia menunggu, sunat menunggu. Okay. Sebab bimbang antara makmum kita tu yang dia baca lambat. Begitu, dia baca lambat. Okay. Kalau lah makmum tu, kita makmum, lepas tu sempat baca Fatihah. Tiba-tiba imam tak baca surah. Kan, baca surah, kalau kabut lah kita nak baca Fatihah. Faham tak? Jadi, tak apa. Kita baca je Fatihah. Sampai habis. Sampai habis, sebab kita dibenarkan tertinggal 3 rukuk panjang. Maksudnya sampai sujud yang kedua. Kita dibenarkan. Jadi, bila dah imam sampai sujud kedua, kita kena rokok segera. Kita kena habis sebelum imam selesai sujud kedua. Kena rokok lah. Kalau kita tak rokok, imam dah bangun daripada sujud kedua, batal solat kita. Tapi kalau kita sempat rokok, sekalipun sujud kedua tadi, kita sempat, kita dapat 1 rakaat. Ini bagi makmum yang memang disebab baca Fatihah. Tapi disebab kelakuan imam, bisa dia gagal nak baca Fatihah. Lepas tu cukup. Dia ada 2 jenis makmum. Satu makmum yang cukup baca Fatihah, satu makmum yang tak cukup baca Fatihah. Mana-mana makmum yang tak cukup baca Fatihah, dia boleh terus rokok ikut imam. Ataupun terus ikut perbuatan imam. Dia datang imam sujud kan, dia terus sujud. Tak perlu tunggu lagi. Begitu Dan kita tak perlu datang-datang tunggu imam bangun daripada sujud. Tak perlu. Atau selesai daripada tahiyat, tak perlu. Kita terus mengikut perbuatan imam. Walaupun kita tak dapat rakaat, kita tetap mendapat pahala. Begitu. Jadi kita tunggu lah pahala tu. Walaupun kita tak parah, tapi pahala tetap dah dapat. Ada orang tak tahu dia tunggu imam bangun. Sebab dia tahu nak macam mana, nak ikut imam. Tak perlu. Kalau kita dah buat sampai, ikut. Kalau kita sampai, imam dah selesai Fatihah, ataupun imam dah rokok, kita terus rokok. Bila kita rokok bersama imam, kita dah dapat 1 rakaat. Tak perlu tambah lagi. Tak kena tambah. Okay. Berbanding dengan yang memang sempat baca Fatihah. Tak kira tak rakaat pertama ke, rakaat kedua ke, rakaat ketiga ke, rakaat ke. Kalau dia tu tak sempat baca Fatihah rakaat pertama, rakaat 2, rakaat 3, sama juga. Dia ikut perbuatan imam saja. Kalau memang kadang dia tak sempat ke, disebabkan contoh tadi tiba-tiba imam tak baca surah. Dia kena kelabut lah. Kan? Imam dah tinggal dah.
Lepas tu bila imam bangun, dia baru perbuatan tu tertinggal 2-3 rukun daripada imam. Bila imam bangun tu, rakaat ketiga, imam baca Fatihah aja. Dia baru nak bangun, imam dah habis Fatihah, imam dah rukuk dah. Dan dia bangun daripada sujud dia kan, sebab dia tertinggal kan. Imam dah rakaat masa tu. Dia bangun, dia tak perlu baca Fatihah, dia terus rakaat bersama imam. Tu kena tahu. Sebab dia dah tertinggal. Jadi kalau macam tu memang dia tak sempat. Bukan sebab perbuatan dia, tapi perbuatan imam tadi. Menyebabkan dia terkejar imam. Terkejar imam. Kan? Kalau ni cerita orang yang sempat baca tiba-tiba tak sempat sebab perbuatan imam. Sebab imam tak baca surah. Jadi digunakan 3 rukun. So ulang balik. Ya? Dengan 3 rukun maknanya sampai sujud kedua. Maknanya dia kena habiskan Fatihah. Sebab dia, bila dia hukum dia ni, bila dia tu patutnya sempat baca Fatihah kan. Tiba tak sempat atas perbuatan imam. Sebab perbuatan dia tu wajib dia baca Fatihah. Dia semua Fatihah wajib. Kerana dia kena habiskan. Tapi dia benarkan 3 rukun. Kerana itu dia benarkan 3 rukun panjang. Jadi dia dah tertinggal dah 3 rukun panjang. Tak. Sebelum imam sujud atau sebangun, dia sempat rakaat. Mana dia dapat 1 rakaat. Dia tak perlu tambah. Ini pada makmum yang sepatutnya sempat baca Fatihah. Begitu. Jadi tertinggal dengan imam tu. Imam bangun dia masih buat rukun solat. Bila bangun imam dah rakaat ketiga dah kan. Imam tak baca surah, baca Fatihah juga. Terus rakaat. Dia baru nak bangun. Dah bangun dia tiba dia pati imam dah rakaat dah kan. Dia tak perlu baca Fatihah, itu rakaat saja. Kalau kita tak tahu, kita baca juga Fatihah. Jadi kurang kabutlah kita. Jadi sembahyang kita, kalaulah kita bangun baca juga Fatihah, lepas tu tertinggal. Sebab kalau kita ni jenis makmum yang tak sempat baca Fatihah, dia yang dibenarkan 2 rukun pendek. Maksudnya 2 rukun pendek ni sampai ke sujud pertama je. Gitu. Jadi ke mana pun kalau bagi memang keadaan dia tak sempat baca Fatihah, dia rukuk je sama imam. Ikut imam saja. Ikut macam biasa. Kalau dia tak sempat rakaat dengan imam, dia tambah sajalah. Contoh, tak sempat juga dia bangun, imam dah sujud dah, dia baru bangun. Betul tak? Bermakna dia dah tak dapat rakaat dah sebab imam dah sujud dah. Okey. Dia terus rakaat, ikut saya rakaat sujud, tapi dia tak dapat rakaat. Bila dia tak dapat rakaat, dia kena tambah satu lagi rakaat. Ni banyak orang tak tahu. Banyak orang tak tahu ni. Okey ya. Dia disebut dalam kitab Munyatul Musalli. Ada sebut Saya mengajar kitab fiqh ada dua jenis. Satu kitab Matlul Badrin, kedua saya mengajar kitab Munyatul Musalli. Saya mengajar 2 kitab je. Jadi keadaan tu kita kena tahu. Kita kena tahu. Okey. Itu cerita pasal amin ataupun amin. Saya ada autoriti tu bercakap pasal ni ya. Gitu Okey. Kemudiannya dalam solat subuh bacalah salah satu surah yang panjang daripada kategori apa disebut mufassal. Okey. Dalam solat subuh bacalah salah satu surah yang panjang daripada kategori al-mufassal. Itu bermula daripada surah al-hujurat hingga Naba. Okey, hujurat ni dia surah yang ke-26. 26, 7, 8, 9 sampai Naba surah 30 lah. Jadi jarang kita baca surah panjang-panjang ni. Kita kalau subuh ni ialah kalau waktu kerja kita bolehlah panjang sikit, panjang sepung setengah muka surat cukup dah. Kalau orang hafal Quran, hafal Quran. Ya tuan imam yang dilantik tu yang ada sertifikat hafal Quran ni, dia bacalah surah-surah atas-atas tapi baca pendek, tak apa 2-3 ayat cukup lah. Tak payah sampai 1 muka surat. Baca 2-3 ayat, lepas tu rakaat pertama 2-3 ayat, rakaat kedua bacalah 1 ayat itu 2 ayat. Macam tu lah. Cuma kita nak biarlah bila kita hafal Quran tu kita ada kemampuan untuk membaca surah-surah yang ada dalam
Al-Quran. Tak adalah bila apa Quran dah baca Quran Azubinnas, Allah ini orang kampung je. Faham tak? Kalau kita imam yang dilantik kan, tapi kemampuan kita boleh baca 3 kur saja. Tak payahlah. Pilih orang kampung je jadi imam. Betul tak? Begitu ya. Jadi sesuai lah. Kadang-kadang saya perhati juga kadang jadi imam baca, yalah walaupun hari Jumaat, tapi janganlah sampai Qul huwallah pun kita baca kan. Pilihlah suara atas sikit tapi pendek tak apa, 2-3 ayat pun tak apa, tak perlu panjang-panjang. Kan usah baca panjang-panjang. Tapi biarlah baca surah Jumaat ke tamat sikit. Biasa surah Jumaat ni orang baca ya allazina amanu idza nudiya lis-salati fantashu fil ardi, 3 ayat saja, 2 ayat ke 3 ayat. Rakaat pertama. Rakaat kedua baca surah Al-Munafiqin. Ambil 2 ayat kat situ cukuplah. Kan biasa-biasakan dengan jemaah ambil akhir-akhir macam dah surah Insan pun ada wa minal laili fajr la wasafa sabih wa lailan tawila, ambil pendek-pendek je, tak payah panjang. Contoh kalau solat sujud sejadah kan, sejadah kan panjang 3 muka surat. Jadi kita ambil dapat satu muka surat tak apa dah. Daripada surah apa? Ayat yang ke berapa tu? Apa dia? Surah Jumaat. Ya kan? Surah Jumaat, okey. Surah Jumaat, surah Sejadah, sorry ya. Surah Sejadah. Jadi surah Sejadah tu kita ambil separuh pun tak apa. Contoh kita ambil dekat sini ya. Sebab kita nak kerja kan. Jadi kalau kita baca 3 muka surat tu panjang juga. Kalau nak buat pun boleh. Tapi iqamatnya pendek je lah. Kan, terus saja iqamat tu kan. Jadi kita ambil dekat sini, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim, sampai pada ayat yang ke-15 dah. La yastakbir tu sujud sejadah lah. Lepas tu lepas baca bangun balik, bacalah tatajafa junub sampai akhir muka surat, sampai muka surat ayat ke-20. Jadilah untuk rakaat pertama. Rakaat kedua ambillah di hujung surah Insan. Wa minal laili faj'alhu wasabbihu lailan tawila inna haula yuhibbuna al-ajilah, contohnya. Ambil di hujung tu. Cukup pendek je. Kalau kita buatlah juga sejadah tu. Pada hari Jumaat, daripada tak buat langsung, ni nak buat kan panjang kan nak pergi kerja contohnya. Kalau panjang tu pun kira panjang dah tu. Jadi bila dah kita baca panjang sikit, zikir pendek je lah. Tak payah zikir panjang, doa pendek je lah. Begitu. Kita kena ajar lah, tak boleh lah. Zikir dengan doa sama panjang je dengan bacaan panjang. Kita belajar kat situ. Takdir kalau kita baca panjang sikit, pendek sikit dekat zikir dengan doa tu. Cara gitu lah. Faham tak? Okey. Kemudian selepas surah Fatihah, baca surah Fatihah ya. Rakaat pertama tu. Dalam solat maghrib pula, bacalah satu surah yang pendek daripadanya, bermula daripada surah Al-Duha hingga An-Nas. Ini surah azim lah. Al-Duha An-Nas. Cuma satu surah, itu surah Al-Qawsar. Tidak boleh menjadi surah pertama sebab dia paling pendek. Surah Al-Qawsar tu. Surah Al-Qawsar dia paling pendek. Jadi sebelumnya Al-Qawsar tu biar jadi surah kedua. Kita baca. Jangan jadi huruf pertama sebab dia ada suara yang paling pendek dari sudut huruf dia. Huruf dia sikit berbandingnya, dia paling pendek lah Qawsar ni. Okey, kerana itulah kalau kita tengok kalau kadang saya pilih macam-macam surah lazim ni, kalau macam saya sebenarnya macam kalau Al-Duha dengan An-Nashr tu dia berkembar tu. Al-Duha dengan An-Nashr dia berkembar. Biasanya dia satu cerita Al-Duha dengan Al-Nashr. Jadi kalau kita ambil Al-Duha, sebaiknya kita ambil Al-Nashr. Surah kedua. Ambil sikit-sikit panjang sikit Al-Duha, Al-Nashr, kan Al-Alaq itu panjang lah Alaq tu. Dah ambil time-time tak ada kuliah boleh buat panjang-panjang sikit. Kan sebab maghrib lah Isyak
tak boleh panjang sangat, orang nak cepat kan. Maghrib tu boleh panjang sikit kalau tak ada kuliah contohnya. Kat atas tu yang surah panjang ada dua, surah Alaq dengan surah Al-Bayyinah. Tu kira panjang lah tu. Dan sedang panjang baca surah Al-Adiyat, surah Al-Qari'ah, surah surah apa? Surah apa siapa tak ingat. Dan bersurah yang sederhana panjang. Jadi kita boleh pilih lah. Dan kadang-kadang saya pilih dua surah berkembar ni, contoh macam bermula dengan apa? Macam Wadduha, saya akan surah kedua tu saya ambil surah yang ada mula dengan wa juga. Seperti Wal Adiyat, Wal Asri. Betul. Kalau surah bermula dengan Inna anzalna fi lailatul qadar kan? Ada inna tu. Inna anzalna fi lailatul qadar. Okey. Kat situ saya pun surah dua saya ambil kat mana? Saya ambil surah Inna A'tayna, sama. Saya sepasal Inna anzalna fi lailatul qadar. Kedua saya ambil Inna A'tayna kal kausar. Saya gadikan gitu. Contohnya surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa aminu was-solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Saya gadingkan wat-tin tu saya gading dengan wal asr. Wal asr dia ada wal asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa dia ada illa allazi tu. Wat-tin pun ada illa allazi. Wal asr pun ada illa allazi. Jadi saya gandakan dua gitu. Alam nasyah kadang-kadang sambil alam tarakai. So kedua gandakan itu. Ataupun saya sebut tadi Ad-Duha boleh juga ambil alam nasyah sebab alam nasyah tu ada cerita yang sama atau sambungan daripada surah Ad-Duha. Begitu. Kita tengok macam tu lah. Okey, sebelum nabat sampai surah Duha lah. Ni apa ni yang nabak tu daripada Amrata Sa'adun lah sampai Ad-Duha. Jarang orang baca, jarang sangat orang baca daripada An-Naba sampai Ad-Duha. Kalau kita ambil pun tak nak panjang, ambil sikit-sikit lah. An-Naba ambil 3 ayat kan. Begitu. Lepas tu An-Nazi'at, lepas tu Abas, Takwir, Mutaffifin dan sebagainya lah. Bermula daripada surah An-Naba hingga surah Ad-Duha seperti surah Al-Buruj. Buruj tengah-tengah tu lah. Dan surah-surah yang hampir sama panjang dengannya. Surah panjang lagi surah Wal Fajri wa layalin ashr itu. Itu panjang. Belit lidah nak baca kan. Kadang-kadang tu. Okey. Tapi kalau biasa-biasa dia kata biasa apa-apa sikit-sikit. Ambil 2 dekat cukup dah. Tak panjang tak apa. Dalam solat subuh, ketika bermusafir bacalah surah Al-Kafirun dan surah Ikhlas. Ni kalau musafir. Tak payah ambil panjang-panjang. Kita nak dalam musafir kan. So pendek-pendek tak apa. Jangan menyambung bacaan akhir surah dengan takbir untuk rokok. Tapi yang lebih utama ialah ada tempoh pemisah antara kedua-duanya dengan kadar bacaan subhanallah. Dia kata jangan sambung tu. Habis surah terus sambung rokok. Macam tu. Contoh qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Sebanyak ada gap sikit. Qul huwallahu ahad Allahu akbar, ada gap sikit. Dalam perkataan berdirimu, kamu hendaklah menundukkan dan menumpukan pandangan ke tempat salat kerana yang diberikan lebih sempurna buat perhatianmu dan lebih layak untuk menghadirkan hatimu. Jangan sama sekali kamu menoleh ke kiri dan ke kanan dalam salat. Ada dalam kitab Kifayatul Akhyar dia sebut hadis tu saya tak pasti hadis jenis apa tapi disebut dalam kitab Kifayatul Akhyar. Dikatakan bahawa barang siapa yang menunggak kepala ke atas kan, menunggak ke atas tengok jam macam tu, dia bimbang takut mewarisi buta. Mewarisi buta. Jadi dah sembahyang kita tidak digalakkan untuk menunggak ke langit. Disunatkan menunggak ke langit ketika berdoa. Bukan alih solat solat tak perlu kita Bismillahirrahmanirrahim. Ilau mata cari Tuhan mana Tuhan kan. Tak perlu gitu. Sekadar bismillah, lebih tawaduk, solat lebih tawaduk, tunduk
Macam tu lah. Kalau orang tahu ikut tengok sejadah. Tapi kita berdoa, ya, kita boleh. Tangan ingat ke langit, itu boleh. Sunat. Dan kalau pada saya lebih milih kalau berdoa tu, lebih milih memejam mati. Sebab saya nak khusyuk lah. Dan kalau mata clear tu, dia tak hadis sangat mana kan. Jadi saya lebih kalau berdoa, lebih pejam mata sikit. Bergantung pada orang lah. Kalau dia rasa macam mana. Ikut bergantung kepada dia. Sebab kadang-kadang afdal ni mengikut keadaan seseorang. Kalau dia lebih selesa, gini, gitulah. Asal begini tu menyebabkan dia tu khusyuk, ingat Tuhan, boleh. Ataupun dia nak langit, itu pun boleh. Kemudian berkabirlah untuk rokok dan angkat kedua-dua tanganmu seperti yang telah dihantar serta panjangkan tabir itu sehingga sempurna rokok. Rokok ni, kalau boleh, kita punya tekak kita kan, selaras dengan belakang kita. Selaras itu. Jangan gini. Betul? Okay. Cuma satu saya sebut, kalau satu lupa. Kalau sembahyang atas kursi, kan, kalau kita boleh berjalan, kita kena berdirilah. Tapi kita tak boleh rokok kan. Jadi kita kena kursi. Okay, duduk sujud kan. Duduk rokok dah sujud kan. Rokok boleh, sujud tak boleh kan. Betul tak? Jadi masa sujud saja kita duduk atas kursi. Masa rokok tu macam biasa. Sebab kita boleh berdiri. Kan? Malaikat kita tak boleh rokok. Boleh tak kursi sebab tak boleh rokok, sakit pinggang. Kadar itu saja. Tapi selagi kita boleh rokok, berdiri, kita rokok berdiri. Sebab isu dia, sebab kita tak boleh sujud saja. Nak bangun bangkit tak boleh. Ya, kita ingat. Okay, kalau orang boleh berjalan, memang tak kursi lah. Kursi tu pula, kalau dia memang berdiri, dia boleh berdiri. Kursi tu, kedudukan kursi tu, kaki depan tu belakang soft. Bila dia berdiri, dia berada soft sama dengan orang. Bukan dia berada depan soft. Dia soft kan, dia duduk depan tu. Kaki dia, tak. Okay. Boleh begitu, di belakang sikit. Kalau isu orang kata, Ustaz, nanti orang nak sujud tak boleh, tak apa. Kita duduk ujung sekali, tak apa. Tapi tak apalah. Ya, kita duduk ujung sikit lah, supaya ujung tu tak ada orang solat belakang kita. Macam tu lah. Ataupun memang di ujung. Tak apa pandai-pandai lah tu. Tengok ada kursi lebih tu, duduk tempat lain. Kalau orang nak belakang dia tu, pergi tempat lain. Apa salahnya? Tak ada masalah pun. Faham tak? Macam tu lah. Dia tetap tidak batal. Walaupun contoh ni, kita duduk sini kan. Tiba orang tu rasa sangkut ke kursi kan. Dia duduk sebelah ni. Jadi mata sah terputus sah. Tak terputus pun sah. Tak terputus. Walaupun ini orang, dia kalau dia nak berdiri belakang tersangkut kursi, dia duduk sebelah ni. Tak apa. Tak batal solat pun, dia masih boleh ikut imam. Begitu kan. Jadi kita pula yang kata kursi dia, biar kaki kita berdiri tu sama dengan seorang. Jangan kaki depan. Melainkan kita memang tak boleh berdiri dan kita duduk atas kursi. Jadi yang menjadi kaki, yang menjadi soft dengan kaki orang tu, kursi kita depan kita. Kursi depan kita akan menjadi sama soft dengan kaki orang lain. Sebab kita memang tak boleh berdiri. Jadi hak mana jadi softnya kaki kursi kita. Itu kalau yang tak boleh sembahyang berdiri, memang tak atas kursi, lumpuh. Tu beza, dua beza lah. Siapa-siapa yang duduk atas kursi, pasal kursi tu, kaki kursi tu duduk belakang soft supaya dia tu boleh berdiri, bila berdiri sama soft dengan orang lain. Bukan batas sembahyang sah, tak apa. Cuma dari kaedah tu tak tepat lah. Tak tepat. Okay. Setelah itu letakkan kedua tapak tanganmu di atas dua lutut dalam keadaan jari-jarimu terbuka. Atas lutut kita kan, dan tegakkan dua lututmu. Ratakan belakang badan, leher dan kepalamu dengan lurus seperti sekeping papan. Ada belakang badan kita itu. Ada dia tak nak macam tu Macam tu menegak macam tu. Rendangkan kedua-dua sikumu daripada lambung badan. Lambung ni begitulah. Tu. Perempuan tidak perlu buat demikian. Perempuan dia lengan dia kena badan dia, tapi kita renggang dan hendaklah saling merapatkannya perempuan. Okey, merapatkanlah. Kan ini ketika apa ni? Letakkan kedua tapak tanganmu di atas dua lutut. Ni dua lutut dan lutut kita kan, jangan lutut kita jangan melepasi paha. Ni lutut begini. Yang betulnya
Tangan ni jari dia duduk atas lutut. Ni lutut jari kat sini. Jangan macam ni. Nampak? Macam ni. Okey. Dan bila kita ucap asyhadu alla tu kalau tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah. Apa tu kita regak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai disunatkan sampai beri salam. Regak itu sampai beri salam. Disunatkan. Ya, sampai beri salam. Tapi belum regak tu ketika bermula asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai ke beri salam. Dan salam pertama tu salam yang wajib. Maksudnya habis salam pertama barulah kalau makmum yang nak bangunlah. Dia boleh. Sebab salam pertama tu saja yang wajib. Salam kedua tu sunat saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.